Terus terang Philips serang terus. Terus terang Philips terang terus. Terus terang Philips terang terus. Dear Philips, setiap melihat kamu, aku seneng banget. Kamu keren, tapi tak terasa kita makin dekat. Cara kamu menjaga aku membuat aku mulai berpikir. Aku ingin jadi bintang paling terang di hidup kamu. Aku mau kita awet selamanya. Yang Philips. terus terang Philips terang terus. Abang, bangun abang. Kenapa ni? Ni lah, lampu dapur ni dah terbakar. Tolong beli lampu lain boleh tak? Lampu apa pula terbakar? Kita dah ada lampu kan? Jenama apa? Jenama bintang lah. Aduh. Dah buang dah. Mahal tu lampu tu kan? Yang kau pergi buang kenapa? Saya tak suka jenama tu. Dah lah cerita rompak. Buka dalam sejam terbakar. Murah sangat ke lampu kau tu? Mahal lah. Kau saja buat rosakkan ha? Kau ketuk pakai kayu metal terbakar. Pecah jahanam. Kau buat Tak tahu? Saya nak beli lampu apa, jenama apa? Saya tahu. Saya nak beli lampu jenama Philips. Lampu Philips pula mahal tu. Murah lah. Kau je bingung. Aduh, saya nak lampu Philips buat apa? Lampu dapur terbakar kan? Baik kau beli sekarang. Kalau kau tak beli, aku ajak kau pergi shopping ya. Shopping dan kalau tak shopping je. Sampai ke kiamat shopping. Hei. Penatnya saya. Toke! Tak ada orang ke kedai ni? Saya di sinilah. Kenapa dari tadi asyik jadi patung lah? Saya ni penjaga kedai ni. Encik nak beli lampu jenis apa Encik? Encik nak beli lampu jenis apa? Saya nak beli banyaknya. Encik, nama awak siapa? Nama saya Encik Philips. Panggil saya Encik Philips macam biasalah. Oh, Encik Philips. Lampu jenis apa ni? Apa jenis lampu ni? Kau tak lain-lain ni. Aduh, tengoklah nama dia. Jom saya nak tanya isteri saya tak. Hei, ada nama kat situ. Aduh, letih je ni. Saya Nak pergi shopping ke? Tak. Lampu Philips tu ada banyak jenis lah. Saya nak beli lampu Philips jenis apa? Apa ya? Saya tahu. Lampu Philips. Apa ya? Lampu Philips yang paling cantik di dunia. Lampu Philips yang paling cantik di dunia? Macam mana ni? Saya pergi kedai semula. Encik Philips. Apa ni? Ada tak jual lampu Philips yang paling
paling popular dalam dunia ni? Ngarutlah soalan kau ni. Semua lampu Philips paling popular. Oh, masalah kau. Ha? Hei, hati aku tak tenang je. Lampu Philips paling popular. Encik Philips tak tahu ke? Ni, mana? Saya tengok normal je. Paling popular. Popular? Ada tak jenis popular? Ya, saya pilih. Sama ada ni yang ada simbol logo LED. Itu paling popular. Encik pilihlah yang mana satu, Encik. Tak payahlah LED, bosan LED ni. Lampu LED paling popular. Encik tak nak ke? Bosan. Tak terang lah. Terang lah. Tengok. Ni. Durable brightness. Brightness tu apa? Tak faham lah kan? Tak sekolah ke ni? Aku nak beli. Ni, kotak oreng ni. Kotak oreng. Kotak oreng. Ini popular. Popular lah. Tak payah LED, bosan LED. Yang mana satu nak biasa ke? Nak jenis ini soft tone punya. Soft tone. Sotong ada lah. Pelik ni. Encik pilih sendiri. Malah cakap apa? Kau jual sotong ke? Ini kedai lampu bukan kedai sotong. Bengong ni. Pilih sendiri. Random je lah. Random. Batuk sorry ya. Random. Saya nak beli. Ni lah. Apa harga? Harga ni berapa? RM5. RM50? Kau ni pekak lah apa? Aku cakap RM5 kan? Kau dah tua ke? Tak. Sebab isteri aku jadi macam ni. Dah ambil RM5. Gurau pun tak boleh. Nampak tu. Aku banyak kerja kan, tak ada masa nak gurau. Sayang! Abang dah beli lampu Philips ke? Dah beli dah. Maknanya tak nampak pun. Ni lampu Philips ni. Ni ambil ni. Lampu Philips ke tu? Ambil. Campaklah macam tu. Biarlah dia. Kemudian diamlah kemudian tu. Abang? Kenapa sayang? Kenapa ni? Kenapa tak terang sangat? Kenapa ambil lampu zaman dulu-dulu? Itu lampu Philips kan? Kau ni buta apa? Buta. Kau tu yang buta. Mana logo LED-nya? LED? Ya, logo LED. Zaman sekarang kita dah pakai LED. Ini apa? Ini lampu zaman nenek moyang kita. Apa yang cakap ni? Ni lampu zaman-zaman dulu-dulu ni. Pulang balik, beli yang lain. Tak terang lah. Cahaya api. Buka lampu putih ke? Aduh, inilah lampu betulnya. Aduh. Beli sekarang. Tak nak ini. Tak nak. Aku nak LED. Philips yang paling moden. Bencinya. Yeay. Dah tak terang. Warna kuning pula tu. Aku nak warna putih. Encik Philips. Berapa ni?
Ambil ni. Tak nak ah. Kenapa main campak je? Aku tengah marah ni. Isteri aku ni nak lampu apa sebenarnya? Pilihlah kat sana tu. Benar. Jet dah tak nak dah ke? Bagi balik duit aku. Ambil. Aku nak beli yang mana ni? Isteri cakap ada simbol LED. Tahu pun. Aku dah suruh kau belilah lampu LED. Ini tak? Kau kata, bosan lampu LED ni. Betul lah kan? Aku tak suka lampu LED. Dah lah silau. Nak butakan mata aku adalah. Tak kena ke dia ni, Lampu LED ni, dia ada jenis terang dia lah. Aduh, pening kepala aku ni. Tengok, 9 watt. Sama terang dengan... tak nampak. Tak nampak. Dah lah, tumpah rehat kat kedai ni je. Dah apa? Ni isteri aku ni mengamuk. Dia nak pilih lampu. Boleh tak Encik Felix tolong COD kan barang ni, hantar ke rumah isteri aku? Alamat bintang 5 kali. Itu alamat rumah kau? Ya, alamat rumah aku. Bintang 5 kali. Okey. Nak lampu jenis apa? Random. Saya pilih random ya. Okey. Lepas tu Encik Felix suruh dibayar ya. Sebab dia nak. Ya, saya tahu. Cik! Kenapa ni? Saya ialah Encik Felix. Encik Felix, saya ni sokong. Saya sukalah cenama yang paling lawan. Tak payah beria lah, cukup. Sekarang ni, saya nak hantar lampu ni. Mana lampu rosaknya? Mana? Kat dapur. Saya pasang sekarang. Saya pasang je, Tunggu sekejap. Kenapa? Lampu Felix jenis apa ni? Ini lampu Felix. Lampu Felix, lampu apa ya? Ni lampu, Geni ke Jenny? Kenapa Encik Felix pilih Jenny? Tak nak lah. Saya nak LED. LED? Hei, bintang biru nak kena. Kenapa? Suami saya pilih salah ke? Ini bintang biru ni kan saya ajak pergi shopping ke mana? Jom, saya akan tumbuk bintang biru. Bintang kuning, tunggu. Salah faham ni. Aduh. Jadi ni. Penat saya. Ewah. Relax, nampak? Benda? Alamak. Oi, aku cakap aku nak lampu LED. Ya abang beli lampu zaman dulu-dulu ni dah kenapa? Aku suruh random kan. Biarlah Encik Felix tu beli apa-apa je. Kau menyusahkan dia je lah. Tak kena tumbuk ke apa? Tak kena ni. Cik, bawa sabar, Cik. Cik kena bawa sabar, Cik. Cik, bawa tenang, Cik. Encik Philip, saya nak lampu LED. Dah ambil ni. RM15. Abang, saya tak ada duit dah. Belanja. Terima kasih. Ada pun logo LED. Bukan macam suami saya. Pilih pun tak reti. Nampak? Malam ni kita pergi shopping.
Cik bayar, cik. Bayar. Aduh. RM15 je. RM20 saya cakap. Tadi cakap RM15. Sebab awak menyusahkan saya kan. Tambah RM5. Ya. Ambil RM30. Yalah. Saya nak jalankan penjagaan semula. Penat kita pergi shopping. Terima kasih abang. Abang belanja saya. Cukuplah sayang. Saya penat dengan shopping. Sekarang abang, alamak lupa, lampu luar rumah kita terbakar. Belikan saya lampu True Force boleh? True Force tak apa pula. True Force. Ambil je True Force apa-apa pun. Pergi sekarang. Nah, RM20. Kali ni abang pergi betul-betul ya. Lampu jam apa? True Force apa? Pergilah kedai Philips tu. Asyik Philips je. Bosan aku. Nak ke tombok ke? Pergi shopping kan apa ni? Encik nak lampu jenis apa lagi, Encik? Ini je lah jual yang ada. Saya tak puas hati sebenarnya. Isteri saya nak lampu True Force. True Force apa dah? True Force. Encik tengok kotak sana tu. Kotak besar tu. Kotak mana? Aduh, sakit perut pula dah. Kotak besar sana tu. Aduh, sakit perut. Kotak besar? Kotak besar. Oh, lupa. Dah ambil RM10. Lambatlah Dini. Sayang. Kenapa? Sakitlah. Ha? Ini ke True Force? Yalah, True Force lah ni. Dah, saya nak pergi tengok TV jap. Tunggu sekejap. Apa lagi? Kenapa ambil lampu si terang pula ni, ha? Philips juga kan? Mana logo LED ya? Cik lah, cik. Ini lampu dari Indonesia ni. Abang. Abang ni dah kenapa? Lampu putih juga kan? Tengok bawah. Bawah. Betul. Bawah perkataan lampu hemat energi ni. Putih kenapa? Macam lah tak tahu. Lampu putih pasang je lah. Terang juga kan? Kenapa 17 watt? Saya nak 25 watt. Banyak songel lah dia ni. Saya test pasang dulu ya. Syukurlah kita beli lampu si terang. Masa aku Tak terang. apa? Oi, rumah kita ni luas. Kat luar tu luas tau. Tak terang mana. Saya nak True Force, bukan si terang. Kau nak buta apa? Telepon juga kan? Buta ni. Baca kotak ni, baca. Si terang. Si terang maksudnya terang lah.
belanjanya shopping? Okey. Tak nak belanja duit habis lagi. Saya nak pulang balik. Tahu takut. Saya baru penat pergi tandas. Panas. Letih sangat. Sakit perut tadi. Ambil balik. Ambil. Dah 2 kali dah campak. Apa pasal kau? Hei. Tak ada masa. Sekarang ni True Force. Saya nak True Force. True Force? Encik nak True Force? Ni 2 kotak yang saya tunjuk yang ada logo LED tu. Berapa kali aku dah cakap aku tak suka simbol logo LED. Faham tak? Oi, kau tak tahu ke LED apa maksud dia? Lampu LED yang paling jimat tenaga. Kau nak bayar bil? Kau nak bayar bil mahal-mahal ke? Kau nak bayar bil elektrik paling mahal ke? Tahu takut. Sekarang ni nak True Force jenis apa? True Force Core ke True Force Essential? Pilih sekarang. Pilih sekarang. Saya nak True Force Core je lah. True Force Core. Ambil. Jangan datang sini lagi. Kau datang sini nak menyusahkan orang. Baik kau balik. Berapa ringgit, cik? Saya dah tak tenang hati saya. Isteri saya ni dah mengada-ngada. Ini rumah tangga kau. Kau layanlah sendiri. Sekarang ni, kau ambil balik. Kau ambil ni. Ini lampu paling terang di dunia. Ambil. Serabut. Berapa ringgit saya cakap? RM40. Aduh, penatnya saya. Dah ambil RM40. Terima kasih ya. True Force ya. Patut saya nak ambil 2 True Force. Jangan banyak cakap. Balik sekarang kau. Kau balik. Jangan datang kedai aku. Menyusahkan aku adalah. Yelah, saya balik dulu. Bye. Good night. Ini petang lah, bengong. Good night ni malam. Jangan datang kedai ni. Tolong jangan datang. Saya nak pelanggan yang sejati je datang. Bukan macam bintang biru tu. Lambatnya. Sayang. Kenapa, abang? Ambil ni. Ini baru saya suka. Ada LED. Watt pun 25. 37 energy saving. Durable brightness. Baguslah lampu ni. Lampu yang paling saya minat sekali. Boleh saya pasang kat luar rumah. Terima kasih abang beli untuk saya. Sama-sama. Selamat nikmatilah ya. Sukalah. Buat apa yang awak nak. Saya nak tidur ni, penat layan. Okey. Penat saya. Kemudian, Diam. abang, Kenapa? kenapa lampu pecah ni? Pecah mana pula? True Force kau tak nak bila ni, Baru ni kan. Tengok kotak. Abang, ini cetak rompak, bang. Cetak rompak benda pula. Tengok, kenapa kotak ni bertumpuk-tumpuk ni? Kotor-kotoran ni, Abang ambil kotak dari mana ni? Kotak baru kan? Dah ada tak kucing kat bawah kotak ni. Saya nak pergi kedai terbalik.
Ganti abang, ingat. Encik Felix tahu tak saya nak ambil kotak pink ni. Ngantuknya saya. Encik Felix, saya ambil kotak True Force Essential ya. Apa beza dengan Essential je? Encik, saya ambil kotak dia. Rezeki. Isteri saya ni ngamuk. Dah. Ngantuknya saya. Mana abang ni? Sayang, Apa abang? Dah beli dah ke? ambil ni. Saya test pasang ya. Jangan buat pelik lagi sayang. Tolong. Saya dah penat ikut arahan sayang. Oh, saya nak pulang balik kotak ni. Susun dengan rapi. Ada susun. Encik Felix sedar ke? Apa ni? Saya tengah mengigau ni. Dia tengah tidur. Baik saya curi je semua ni. Baik saya curi. Aduh, penat saya. Abang dah bangun. Penyorok. Tadi kotak lain. Hujung sekali. Kenapa tiba kotak biru pula ni? Perasaan je ke? Ada orang curi ke? Ke memang ada asal warna macam tu? Biarlah. Asalkan saya nak menjalankan penjagaan. Takutnya saya. Kalau dia nampak, dia kan tak suka saya datang. Saya nak curi ni. Saya nak curi sebelah lampu. Tengok isteri aku mesti suka saya tengok lampu-lampu ni. Dah balik tak jadi lah. Takutnya. Abang, Kenapa sayang? terima kasih abang. Dah terang dah kat luar. Saya nak tidur bilik dah. Terima kasih. Hello. Dia ni. Dah. Tumpah jap. Penat lah saya. Sibuk. Abang, Kenapa? lampu bilik terbakar lah. Tukar baru. Beli lampu lain. Terbitang ke aku? Kelas sendiri. Tanggungjawab suami kan? Bising ni. Terima kasih, Pilih Bintang. Sama-sama. Kan saya cakap pergi dari sini. Pergi. Kalau tak saya akan panggil pengawal. Pergi dari sini. Encik, isteri saya cakap bilik dia dah terbakar lampu tu. Tolonglah, saya nak beli lampu baru. Encik berapa kali cakap? Keluar dari kedai ni. Saya akan panggil pengawal. Encik Felix. Tolonglah buat bertenang Encik Felix. Tak masuk tak tenang. Apa? Benda loceng tu. Keluar sekarang. Aduh. Keluar. Penat saya. Yelah, seronok kita tonton. Asalkan sebelah dengan kotak lampu Philips pink ni. Selamat menonton semua. Goodbye. Bersama dengan kotak saya. Pergi sini. Pergi dari sini. Tolonglah pergi dari sini. Pergi.
Sakitlah. Pergi. Tolonglah pergi. Saya pening kepala. Pening. Encik. Tolonglah, Encik. Encik, tolonglah, Encik. Saya nak lampu Philips, Encik. Tolonglah. Lakarlah bintang biru sekarang ni. Apa masalah sebenarnya? Dia tu pelik. Suami saya ni dia komedi tau. Komedi? Buat lucu je? Betul. Tonton cerita bintang biru ya guys. Kita tonton. Tengok dia buat apa. Okeylah semua. Macam mana kesalahan ni sekian. Terima kasih. Kau ni anti TV ke? Tak apa.